Customer ni bukan tak ada duit. Dia cuma tak nampak value bila beli dengan kita. Saya nak share satu benda yang ramai seller tak sedar. Ramai kita ni jual produk, tapi kita jual macam kita jual benda tu barang biasa je. Kita cerita, ini tahan lama, ini wangi, ini murah. Tapi customer tak rasa apa-apa pun. Sebab customer hari ni bukan beli sebab fungsi semata-mata. Dia beli sebab dia nak rasa sesuatu. Nak rasa confident. Nak rasa nampak mahal. Nak rasa diri ni ada standard. Sebab tu perfume jadi sangat powerful. Perfume ni bukan sekadar bau. Dia adalah identiti seseorang. Orang yang pakai perfume bukan sebab dia perlukan bau. Tapi sebab dia nak rasa, aku nampak kemas, aku nampak berkelas, aku ada value. Sebab tu bila kita jual perfume, sebenarnya kita bukan jual botol. Kita jual rasa yakin, kita jual aura dan kita jual keyakinan diri. Sebab tu sekarang ni ramai orang mula pilih bisnes perfume. Dan saya nak bagi tahu, sekarang ni minyak wangi tuju tengah buat promosi lelong. Harga memang murah, MOQ memang rendah. Maknanya anda boleh start tanpa tekanan besar. Tak perlu tunggu modal besar, tak perlu tunggu perfect. Kalau anda nak mula bisnes, mulakan dengan produk yang orang nak, bukan yang orang kena fikir. Perfume ni salah satu jalan yang paling mudah. Kalau nak tahu macam mana nak mula, WhatsApp saya sekarang. Saya guide sampai boleh jalan. Ingat orang beli bukan sebab produk kita. Orang beli sebab siapa dia rasa diri dia bila guna produk kita. Soalan dia sekarang, anda nak jual barang atau anda nak jual value?